Okay guys, so sekarang kita pakai tow truck deduct service itik untuk hantar kereta kuning ni, bukan kereta coy kereta orang, untuk siapkan body kit dan untuk wrap. Enjin dah masuk, piping dah buat, tebur dah ada, kereta hidup. So far progress okey, tapi masa tak cukup. Body kit dah masuk. So kita nak buat coating lampu lah, interior lah, rim wheel sight dah masuk. Ini antara sangat-sangat genting lah. Nak siapkan untuk Malaysia Modified Fighter event 2026 awal tahun 1, 2, 3, 4. So korang doakan Nim berjaya, siapkan 3 hari lagi. Kereta ni orang kata apa, bertahun tak jalan dekat rumah owner kat dalam TikTok tu. Tapi dekat Nim sebulan je dah boleh sampai tahap ni, agak penat dan berbaloi lah rasa bila kereta yang kereta yang tersadai boleh hidup, boleh sempurna lah, orang kata boleh jalan. Ini antara untuk menunjukkan juga One Nine Garage boleh siapkan kereta tersadai tanpa disidai. Siapa-siapa kereta yang nak buat, kalau ada masa lagi ada masa lagi bagus lah. Tapi kita nak tunjukkan yang kita boleh sampai tahap ni pun penat lah. Banyak kerja, banyak di tangan dengan customer-customer lain lagi. So guys, thank you. Tengok kereta ni siap wrap dalam masa 3 hari. Siap-siap 2 hari dah siap. Alright guys, yang kita ada 2 biji Evo 10 for sale, tapi satu dah jual dekat kita punya bos Akmal. Akmal swap dengan Evo 9 tu, kuning tu So kereta ni memang banyak juga barang. Sebab tu Akmal nak, dia kata dia dah malas nak bawa manual. Walaupun kereta dia 6 speed, dia ambil auto SST. So untuk yang ni dah tak unavailable lah, JXS 40. So yang available kereta kat sini ialah VQD 1990. Macam biasa, nombor One Nine Garage. Korang tengok full rim TE, tayar Potenza, white body, semua Grand Lancer GT guys Korang tengok belakang, handsome. Yang satu unit je untuk available untuk dijual, VQD 1990. Kalau siapa-siapa berminat boleh Roger name, boleh Roger nombor ni. Alright, bye. Alright guys, hari ni kita nak review kereta Evo 8 dah convert ke 9, original body chassis CT9A. Yang ni Lancer CS yang dah di-convert Evo 9 juga. So sama je kalau korang tengok, sama. Yang bezanya harga dia ni dekat-dekat ni 200 lebih lah, sebab barang yang dia ada tu 230k. Yang ni 110k saja untuk dijual. So beza 100 lebih ribu jugalah. So untuk ni nak tunjuk korang kenapa boleh je beli kereta ni, tak ada masalah pun. Yang mana ada bajet banyak tu, kita beli banyak tu. Yang mana nak beli ori, nak berjajan, ni lah kereta dia. So guys, untuk perbezaan kali ni, kalau korang tengok bumper depan, yang putih ni original lip MR, yang kuning ni bumper fiber lip Rally Art punya kopi. Tapi yang ni pun tak faham lah. Dia nak kena buat bentuk dia macam gini jap. Biasalah tu So untuk bonnet carbon fiber ni agak salah balok lah. Ni nak kena detail sikit. Ni bonnet carbon fiber cutting Evo 8 dan 9, dia panjang. Yang ni bonnet ori Evo 9.
So lampu dia ni lampu Evo 9. Sama dengan lampu ni. Okey, mata hijau. Dia sama je guys. Beralih kepada side mirror. Side mirror standard Evo macam ni. Side mirror Ganador macam ni. Beralih kepada bumbung. Bumbung ni kan, ni special kereta ni. Bumbung ni aluminium guys. Tik 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 tik. Sama je dengan bumbung ni. Walaupun yang ni pun asal dia sunroof, dia tukar kepada bumbung alloy. Alright, untuk bahagian belakang. Bumper belakang Evo 9 ni kuning fiber. Tapi sama, bentuk sama. Siap ada lip tepi lagi. Bonnet belakang carbon, ada ductile. Lampu belakang Evo 9 guys. White body dah siap. Shark fin pun dah ada. So macam mana korang tengok kereta ni, ni cuma beza dia ada spoiler, bumper original, lampu sikit lagi nak sampai baru, bonnet original, white body tetap sama. So guys, perbezaan dia tak ada guys. Tak ada. Untuk exterior memang bumper ori, bumper fiber, sama je. So kalau korang yang mana nakkan Evo 9, main handsome dah. Yang ni pun dah cukup. Yang ni kita pakai rim original CE28, 8.5 offset 30, depan belakang 18, tayar Eagle F1 245 40, 18. Yang ni tayar 17, rim Thailand, ada spacer. Tayar 235 45 17. So ni setup 17, yang ni setup 18. Untuk brake kita pakai brake Brembo original daripada Evo 8. Yang ni dulu brake ni Evo 8, 9 sama je. So Brembo ni 4 port depan, 2 port belakang. Untuk kereta ni kita pakai endless, depan 6. Rotor dia besar agak kan, lupa lah rotor dia dah 38 kot. 38 ke 37 ke macam tu lah, 355 ke. Belakang ni rasa 355, depan ni rasa 37 sebab depan lagi besar. Belakang 4 port endless, original guys. So tak ada beza guys. Jalan 4 wheel, jalan 4 wheel. Kereta ni jalan 4 wheel. Dua-dua Okay, jom move on untuk engine pula. Jom. Right guys, untuk bahagian engine pula guys. Okay, kalau korang tengok, cara presentation je lain. Tapi engine yang sama, valve cover merah, nampak? Dia tetap sama juga. Beza je yang ni kotor. Yang ni handsome sikit. Sebab kereta ni mesti kan kata handsome. So untuk bar ni original Evo 789. Yang ni bar aftermarket carbing. Yang ni pakai stroker 2.2 liter. Coil K20, mesti ada barang Honda juga. K20. Okay. Ni turbo HKS haram kalau standard. Okay, turbo HKS 3037 baru. Dan wastegate pun HKS sebab kita nak dia punya tema tu lah. So yang ni banana daripada Mia Exhaust, wastegate 38, tembak atas. Turbo Evo 8. So gearbox ni 6 speed. Alright. Radiator alloy, radiator aluminium. Airbox Kansai, open port. Bateri kecil. Piping titanium, piping steel. Cara dia sama je guys. Yang ni beza dia CT9A, yang ni ialah CS. Absorber adjustable, high low soffit body shift. All-in, high low soffit body shift. So yang ni all-in lah. Untuk bahagian depan kalau korang tengok, cara korang presentation je yang membezakan. Tapi untuk engine lebih kurang. Right, jom kita pergi ke bahagian interior. Sekejap, sorry. Untuk kereta ni ada intercooler G-ready. Yang ni intercooler standard guys. Korang boleh tengok kecil dengan besar je lah. Jom kita move on ke interior. Untuk dalam kereta ni kita memakai Link ECU. Kita ada high boost, flag shift, anti-lag, launch, right? 6-speed gearbox, ada ni, Android player, ada reverse camera, steering, racing, personal, meter 18, meter dia kalau Evo 8 ada meter 26 lah, ini meter 18. Defi original, korang mau tengok dia punya opening. Alright. Seat. Seat ni 30 Recaro in Japan. 30 apa ni? Tahun. Tahun tiba-tiba cakap Melayu pula kan. 30 tahun Recaro in Japan. Macam itulah ni rasa. So seat dia agak special. Seat macam Evo 6 tapi boleh letak kaki. So kalau korang tengok, exhaust titanium, straight pipe. Bunyi dia seperti berikut. Barang enjin ni tak cakap
Untuk guys, apa modification Evo ni, Evo kuning ni, turbo Evo 8, banana Mia exhaust, wastegate 38, cam 272, cam pulley, timing belt warna purple, HQV HKS HQV blow off, clutch loceng carbon, injector 1000cc. You good. 1000cc. Oh tak, injector tak? Injector tak. Injector and then itulah sikit-sikit untuk kereta ni. Jom kat sini pula. So guys, untuk kereta ni antara Evo 8 punya interior, kita pakai seat Evo 9, 6 speed juga, knock gear rally art, meter rally art, DeFi, korang tengok DeFi. Kita punya setup 2 kat sini, 4 kat situ. Right, Android player, horn ada. Yang ni rare guys, Nem punya ni rare sebab dia ada tempat sunglass. Jarang orang dapat macam ni, sebab dia punya petak besar macam ni. Right. Untuk bunyi, jom kita dengar bunyi dia. Untuk exhaust guys, kita pakai Tome Extreme Titanium TI. Alright. Bunyi dia shadow sikit. So guys, itulah antara perbezaan yang boleh bagi secara quick review. So kalau korang berminat dengan kereta kuning ni, silakan merisik. Kenapa harga dia 100 lebih, harga boleh bincang, jangan risau. Nem rasa Nem punya plan untuk Nem dikit juga barang dia untuk jadikan kereta ni murah pun boleh juga. Kereta ni dah 4 wheel apa semua, cukup sifat. Kenapa kereta ni 100 lebih? Sebab barang yang kita load kat sini banyak guys. So kalau korang ada bajet lagi rendah nak beli kereta ni, korang boleh Roger Nem, kita boleh buat bincang. Mungkin kita buka link, kita buka cam, kita tukar standard, kita masukkan balik 5 speed, macam itulah. So kalau korang berminat boleh Roger, okay? Ciao. Alright guys, macam biasa, 199 Garage memang akan pakai torque lubricant. Sebab apa? Dia minyak paling berkualiti dekat workshop 199 Garage sekarang. So ni nak cerita sikit pasal torque lubricant. Kereta yang kita masukkan 540 Street Competition ni masukkan dekat kereta-kereta yang baru sikit. Volkswagen, Mercedes, Evo 10, kereta-kereta baru yang performance maupun tak performance, tak ada masalah untuk pakai ni. Sebab kita nak minyak ni boleh pergi dengan lebih jauh dan lebih jimat. 540 ni sangat-sangat sesuai dekat FL5 pun, Honda yang baru. Dan lagi kalau korang pakai yang Street Competition ni memang mantap. So untuk kereta belakang ni kita pakai 1060 Street Competition. Kenapa? Sebab kereta ni high performance, turbo dan dia high horsepower. Untuk kereta-kereta yang lama sikit macam ni, tahun 2000 ke bawah atau tahun 2000 awal ke atas, kita memang pakai minyak 1060. Kita nak ketebalan dia sikit, tapi dia boleh pakai 10,000 lebih kilometer. Dan dia adalah fully sintetik guys. Kereta korang pun ringan, minyak pun dah jauh mileage, dah 7,000 8,000 pun korang akan rasa ringan macam korang tukar semalam. Kenapa ni pilih torque? Memang torque ni sangat-sangat minyak yang berkualiti tinggi.
Korang yang mana tak cuba lagi, sila cuba. Kalau korang nak beli Tork Lubricant, kita ada satu media sosial yang jualan dekat internet, atau korang boleh datang ke 199 Garage, atau korang boleh pergi kat dealer-dealer berdekatan dengan korang untuk dapatkan minyak Tork Lubricant. So kalau korang sayang kereta korang, ingatlah Tork Lubricant, ingat 199 Garage.